Assalamualaikum. Hari ini kami akan menceritakan tentang proses tauliah penyembelihan. Nama saya Muhammad Akmal Arif bin Muhammad Hezri. Dan saya Nur Adriana Yasmin binti Yusof. Pertama sekali ialah permohonan. Pemohon perlu mengisi borang permohonan beserta dokumen sokongan yang diperlukan. Seterusnya, pemohon mesti memenuhi syarat kelayakan, iaitu beragama Islam, baligh dan berakal, serta sihat dari segi fizikal dan memahami hukum syarak berkaitan penyembelihan. Selepas itu, pemohon perlu mengikuti kursus penyembelihan yang merangkumi pembelajaran secara teori dan juga amali bagi memastikan kemahiran yang betul. Kemudian, calon akan menjalani ujian dan penilaian. Calon perlu lulus kedua-dua ujian teori dan praktikal untuk melayakkan diri menerima tauliah. Setelah lulus, calon akan mendapat kelulusan tauliah, iaitu sijil rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama. Selain itu, tauliah ini juga melibatkan pemantauan dan pembaharuan, di mana pemegang tauliah akan dipantau dan perlu memperbaharui tauliah secara berkala. Akhir sekali, tempoh sah tauliah adalah selama 2 tahun sebelum diperbaharui semula. Syarat-syarat memohon tauliah penyembelihan, yang pertama ialah beragama Islam, yang kedua ialah sihat akal dan tubuh badan, yang ketiga ialah warga negara Malaysia atau pemasdatin tetap Malaysia. Yang keempat, menghadiri kursus yang ditetapkan. Yang kelima, bekerja di permis penyembelihan yang berdaftar. Ini adalah contoh kad tauliah penyembelihan di peringkat negeri Perlis. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Penilaian. Calon perlu... Aduh, salah ni. Yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua ialah syarat... Alah, Syah, kau pula dah.